kita kena buang toksik, racun dalam diri kita. Fotos yang mungkin biasa dengar ceramah saya, apa maksud racun, apa maksud toksik tu? Contoh tuan-tuan, dalam cawan ni, contohlah ada racun. Okay, contoh ada racun. Ataupun ada bahan-bahan toksik lah dalam cawan ni. Lepas tu saya pun ambil lah air zam-zam, contohlah air zam-zam kan. Saya tuang, saya tuang. Air zam-zam tau, air zam-zam. Tuan-tuan agak-agak, kalau tuan-tuan minum tak air ni? Air zam-zam ni. Tapi dalam tu dia ada racun sikit, dia ada bahan toksik sikit, benda kotor sikit. Agak-agak kita nak minum tak? Tak minum. Apa sebab? Padahal air zam-zam kita tuang ni. Kerana di dalam bekas ini ada racun. Betul tak? Ada kekotoran. Ada something yang akan memudaratkan diri kita. Walaupun kita dah isi dah air zam-zam untuk kita minum. Jadi, antara benda yang saya nak minta tuan-tuan buat, dan saya sekali buat, adalah di malam-malam akhir ni, jangan kita sabotage dan rosakkan amalan kita disebabkan kita masih simpan racun dan juga toksik yang akan menghalang ibadah kita punya kualiti. Jadi soalan saya, apa dia yang toksik tu?